Korang biasa makan nasi goreng kerabu tak? Pairing pula dengan sambal belacan kan. Ada budu sikit, tom yum pula dengan telur dadah. Ya Allah, sedap sangat. Untuk berbuka hari ni Nina nak buat lah. Tapi version ni so simple je. Okey, jom. Untuk tom yum ni, benda yang paling penting Nina rasa adalah cili paste daripada Thailand tu, termasuk dengan paste tom yum juga. Kena ada dua ni baru regu ni jadi tom yum kita. Lepas tu masukkan ayam. Lepas tu kita terus tunggu dia boil cantik macam ni. Okey, lepas tu barulah masukkan sayur-sayurannya. Tapi yang paling penting, daun limau purut ni kena buang di tengah-tengah. Kalau tak nanti dia pahit Lepas tu end up sekali letakkan sos sotong sikit dengan perahan limau nipis. Barulah jadi. Lepas tu kalau ada daun ketumbar tak boleh tabur-tabur Okey, jom kita buat nasi goreng kerabu pula. Sama je macam masak nasi goreng biasa tu, tapi kali ni nak gunakan sardin. Awak boleh gunakan ayam ataupun sotong ataupun udang, ikut selera masing-masing Masukkan kita punya nasi. Bahan perasa ni termasuk dengan kicap sotong dan sedikit budu. Okey, lepas tu kita gaul-gaul rata. Ini adalah the start of the show. Yang paling penting kena letakkan bumbu kantan. Kalau tak jadi kita punya nasi goreng kerabu Lepas tu kita bolehlah gaul-gaul rata. Dan sampai cantik macam ni, bolehlah terus plating. Dan dah siap nasi goreng kerabu. Korang berbuka apa petang ni? Akhir kata, selamat berbuka dan selamat berterawih malam ni.